Puncak Jaya. Saya, Aisyah Maira dan anda sedang menonton dokumentari khas warisan kita. Apabila bercakap tentang kuih tradisional Kelantan, pasti ramai teringat akan satu nama, akok. Kuih yang lembut dan beraroma ini bukan sekadar makanan biasa, tapi lambang yang menghubungkan kita dengan generasi dahulu kala. Hari ini, kami akan membawa anda mirami keistimewaan kuih akok daripada cara pembuatannya, rahsia-rahsia tradisi hingga kisah di sebalik kedai akok warisan yang masih mengekalkan rasa asli sejak dahulu lagi. Kami kini berada di sebuah kedai akok warisan yang cukup terkenal di daerah Jeli Kelantan, iaitu Akok Belahat. Perusahaan akok tradisional Kampung Belahat ini diasaskan oleh Puan Rohani yang turut diusaha sama oleh suami beliau, Encik Lee, sejak 30 tahun yang lalu. Proses pembuatan akok dimulakan dengan mengaduk tepung, air, gula melaka dan telur. Ni ada nanako. Dalam ni ada dah sate, gula, gula nisel lah kita Kelantan panggil ke. Gula Melaka tu, lepas tu telur gandum. Komplit dah tu. Menurut Encik Lee, kaedah tanpa mesin pengadun ini dikekalkan sejak mula-mula mereka berniaga akok sehinggalah ke hari ini. Kita tak guna blender apa, kita pukul macam ni, original punya. Dia boleh asah. Tak pernah guna mesin. Seterusnya, bacuan tadi dimasukkan ke dalam acuan khas serta dibakar menggunakan kayu api. Setiap kali selesai proses pembakaran akok, kuih-kuih tersebut perlu diletakkan di atas talam khas yang diperbuat daripada buluh. Talam buluh ini dikenali sebagai badam. Dia tak berpeluh. Kalau kata atas talam tu, dia akan basah berpeluh, dia tak kering. Badan ni fungsi dia meresak. Meresak peluh tu. Menurut Encik Lee, pelanggan kuih akok hadir dari seluruh negara. Daripada itu hari daripada Kedah. Biasa pada Kedah. Dia mari pusi-pusi kat Kelantan, dia buka dalam YouTube cari akok. Pada kunjungan kali ini, Encik Lee juga turut menunjukkan kepada kami longgokan kayu api yang di tempat khusus untuk dijadikan bahan bakar kuih akok ini. Kayu yang kita guna kayu getah. Kayu getah yang ada orang digit dan macam-macam ada. Saya pernah guna pun tepung yang sama. Kita bakar satu original dengan kayu. Rasa tak sama. Tepung sama ya, tepung makan tetap sama. Aroma makan dia memang lagi. Ditanya tentang harapan terhadap makanan warisan ini, Puan Rohani selaku pengasas Akok Belahat mempunyai harapannya yang tersendiri. Beliau mahu lihat kuih ini terbang lebih jauh dan diperkenalkan kepada penduduk negara-negara lain. Ya, harapan sayanya makanan macam akok ni, makanan tradisional ni berpanjangan hingga ke akan datang lah, walaupun dunia ni dah moden dah apa, masih stay dengan keadaan ni, masih laku, masih dapat permintaan yang tinggi. Dapat diwarisi, ya insyaAllah semoga anak-anak saya mewarisi kerjaya saya ni. Selagi bara masih menyala, selagi itu kisah akok akan terus hidup. Dari tangan yang mewarisi kepada hati yang menghargai. Moga warisan ini terus terpelihara, menjadi jambatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan, agar manisnya tradisi tidak pernah luput di telan waktu. Sebagai makanan warisan, perlu dipertahankan kepada generasi yang akan datang. Semoga akok ni tidak pupus lah. Kuih akok bukan tentang rasa, tetapi tentang identiti budaya dan warisan masyarakat Kelantan yang penuh tradisi. Semoga warisan seperti ini akan terus dipertahankan sampai bila-bila. Sekian dahulu laporan kali ini. Saya, Aisyah Maira binti Mama Anik, melaporkan untuk Skejelis TV. Bye! Seiring ke puncak jaya.